Hari-hari orang nampak muka yang sama je. Cuk. Cara apa kau ni? Assalamualaikum. Sihat ke? Maaf ganggu deh. Tak pernah pakai suplemen untuk jerawat dah? Dah. Tak pernah. Kak, pernah tak? Pernah juga. Jadi Kak pun jual kosmetik juga. ya. Hot Clear Pop pernah dengar ke tak? Hot produk Clear Pop. Pernah dengar ke tak? Clear Pop. Ada di TikTok tak? Ada? Ada. Pernah rasa ke tak dia ada? Tak pernah try lah. Tak pernah try. Okay, kali ni Mek Seriki nak bagi rasa dulu. Clear Pop tu lagu mana? Sorry. Sorry dulu. Ada kuting tak? Ada. Jatuh pula. Clear Pop dia untuk merawat daripada dalam make kita. Habisnya satu. Habis. Sedap tak? Macam-macam manis. Dia mix berry kan? Sedap kan? Masa-masa manis hujung tu kan? Sedap. Sama ceri orang. Sama-sama manis. Sedap. Sebab dia boleh merawat daripada dalam ni. Untuk jerawat lah. Siapa yang ada jerawat tumbuh dalam 2-3 hari dia akan kecut kalau kita amal dia. Dalam ni ada 7 sachet. Nak bagi sahaja hari ni. Free. Mek Seriki baik hati hari ni nak bagi. Kau kat comel-comel pula hari ni. Mana tahu lepas ni kau comel lagi pula. Ada. Nanti kita order dah. Ada TikTok je. Ada TikTok je. Boleh follow? Boleh follow ya. Ada penting lagi. Mek Seriki. Terima kasih deh. Sama. Okey. Terima kasih dah. Sama. Follow. Ambil kau ambil situ. Okey. Okey. Terima kasih deh.